ini adalah kita punya sotong bakar. So sekarang ni Nusantara Pizza akan mengeluarkan menu baru, iaitu sotong bakar Nusantara. Jadi sekarang ni kita dalam proses untuk pembakaran dia. Korang kena nantikan sotong bakar by Nusantara. First kita bakar dia dulu untuk kita mengurangkan air di dalam sotong ni. Kita masak dia half cook lah. So korang tunggu kejap lagi. So sekarang ni kita punya sotong pun dah keluarkan dia punya air-air supaya apa? Dia tak berapa cair sangat. Ini adalah paste yang diperbuat daripada Nusantara Village sendirilah. Chef kita buat. Okay. Kita letak dalam 2 sudu. Sekarang ni kita hanya tunggu dia bakar. Okey, dan satu lagi guys. So kita kat sini juga ada BBQ set ataupun BBQ pit. Korang tak perlu menginap pun, tapi korang boleh buat BBQ dekat sini. Okey. Jadi yang mana nak BBQ, korang boleh datang ke Nusantara Pizza ataupun korang boleh booking dulu dengan admin kita, tekan link dekat bio. So korang tunggu kita punya sotong siap je. Okey, untuk BBQ ni kita akan menyediakan dekat korang set kambing perap dan juga ayam perap. Dua ni adalah diperbuat daripada Nusantara Pizza sendiri. Kita yang buat sendiri, kita yang perap sendiri, kita yang pack dia sendiri. Jadi korang jangan tunggu lama-lama, korang plan dengan kawan-kawan korang dan korang booking BBQ pit dekat Nusantara Pizza.